Assalamualaikum, hello guys. Selamat datang kembali ke channel YouTube Amaidin. Hari ni saya akan react satu video yang viral ni. Sekarang ni kalau korang tahu tengah viral pasal benda yang bahaya ni. Brother ni dia bongkarkan dia punya kawan. Apa benda yang kawan dia buat memang sangat bahaya. Korang nak tahu apa benda? Jom kita saksikan video ni. Blackout. Baru ke titik kat okok. Oh, titik penuh-penuh ni. Barulah terbang tinggi. Barulah senang nak jumpa Tuhan. Dah titik je ni, dah bagi basah keliling, bau hisap. Ini semua ni pemusnah anak bangsa Melayu. Mana yang bagi lepas ni barang ni dekat dalam Malaysia ni. Kawan aku jadi gila sebab natang ni. Natang ni. Aku balik Katong, aku nak jumpa dia, tahu-tahu dia tengah melentok macam ni. Aku jumpa face to face dengan dia. Sampai dia 2 hari tak balik rumah. 2 hari tak balik rumah. Lepas tu aku tanya member-member lain, mana ni? Dia ni mana? Aku nak jumpa dia. Dia dekat rumah ni. 2 hari tak balik. Tengah steam. Ni namanya pemusnah bangsa ni. Ni dadah ni. Ni apa orang panggil? Ni lah, ni tahu ni mushroom ke SK2 ke piu-piu aku tak tahu ni. Tapi inilah sebabkan daklah ni aku bergaduh dengan dia. Habis belakang badan aku. Sebab apa? Depan mata dia aku ambil pot tu, aku hempas bagi pecah pot tu. Lepas tu dekat dalam beg dia aku jumpa satu lagi ni. Aku titik buang kat tanah depan mata dia. Lepas tu entah macam mana daripada lembek macam tu kan, dia ambil kayu ke apa ke, batang pipe ke apa, tiba belakang aku. Ni sebab ni kawan daripada kecil. Jadi kepada penguat kuasa, tolong bekerja dengan amanah, tolong bekerja dengan bertanggungjawab. Anda ada tanggungjawab, jadi laksanakan tanggungjawab anda sebaik mungkin. Jangan sampai benda ala ni, dadah ni boleh masuk dalam Malaysia lagi. Kalau lah orang berkuasa adalah punca, benda Allah ni boleh masuk, benda Allah ni boleh berluasa dekat Malaysia. Kau memang engkau makan duit haram. Kau dapat duit, kau bagi laluan benda Allah ni masuk kat Malaysia. Ni. Ini sekotak ni 100 lebih lah. Aku tunjukkan kau kan. 100 lebih kan. Ni 100 lebih satu kotak ni. Satu botol ni. Ni kan baru lagi tau. Ni. Aku titik buang macam ni je. Ini. Nampak ni. Aku buang macam ni je. Ni dadah tau. Ini dadah. Depan mata yang aku pegang sini dadah. Yang diorang titik atas rokok, yang diorang hisap dekat pakai pot, pakai nano, pakai apa lagi? Semua benda lah. Ni. Ni contoh. Ni ah. Buka cartridge, lepas tu titik, hisap. Lepas tu fly. Jumpa Tuhan masing-masing, jumpa dewa masing-masing. Jadi kepada orang yang bertanggungjawab, yang orang-orang berkuasa, yang ada kuasa untuk halang benda alam ni masuk dalam Malaysia, laksanakan tugas anda dengan betul, bekerja dengan integriti. Jangan sampai anak Melayu kita rosak sebab benda alam ni. Sekarang ni dah banyak dah orang bergaduh, orang accident, orang langgar orang, bawa kereta, steam, langgar sana, langgar sini, dah banyak dah. Sampai bila? Mak rempit, duk sibuk, kau tangkap sana sini apa semua. Tapi benda lah ni kau tak nak handle. Benda ni lagi teruk daripada ketum lah. Aku tak cakap ketum tu baik, tapi ini lagi teruk daripada ketum. Ini kena tak boleh buat kerja. Ketum kalau kena, kau suruh dia loading 10 tan, 20 tan, 30 tan, 40 tan, 50 tan, tak ada hal lah satu hari. Tapi ini kena, melepek macam ni, macam bangkai bernyawa. Saya tak mention siapa-siapa. Minta maaf kalau cara saya cakap ni berkurang ajar sangat ke. Tapi ini dah kena dekat dalam keluarga saya, dekat dalam kawan-kawan saya. Pada darjah 1, dekat sekolah dah diajar bahawasanya dadah ini musuh negara, dadah ni pemusnah negara. Tapi macam mana daripada saya kecil sampai ke saya umur 21 tahun, masalah ni tak selesai-selesai. Sepanjang 21 tahun saya hidup, macam mana benda Allah ni, dadah dekat dalam Malaysia ni tak boleh selesai. Adakah berpunca daripada orang atasan yang terima duit daripada penyeludup untuk bagi laluan tikus, bagi laluan masuk ke dalam negara kita ni, seludup barang ni? Mungkin saya tak cakap diorang terima duit, saya tak cakap diorang pun terlibat dengan daklah ni. Mungkin saya tak tuduh siapa-siapa, cuma nak tanya sahaja. Jadi kepada rakyat Malaysia, kepada anak muda, jangan ni cuba ndaklah bodoh ni. Dia banyak. Dia ada Spiderman, ada Hulk, ada Spider-Roof
Venom lah. Semua banyak. JDM, Pew Pew, SK2, Mushroom. Ni semua ni pemusnah bangsa ni. Ni. Ni hasil dia. Bakar lu hisap. Tahu-tahu menggigil macam Macam mana guys video yang korang tengok dan saksikan tadi? Menyeramkan tak? Benda ni memang bahaya guys, jangan buat main-main. Kalau korang terjumpa, kalau korang ada member ke yang buat macam ni juga, dia beli botol tu, ada botol tu, lepas tu dia titik ke kat mana dia masuk dalam wig ke, tak kisahlah. Benda tu memang sangat bahaya guys. Jangan cuba-cuba buat dan lakukan. Sebarkan video ni biar semua orang tahu dan ambil catnya. Kalau korang suka video-video react macam ni, jangan lupa saksikan video seterusnya dan akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel saya Amirin. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.